Di saat berlakunya perang Khandaq di bulan Syawal tahun 5 Hijriah, para musuh-musuh Islam mula buat pelbagai cara untuk membunuh Nabi dan kaum muslimin dan nak pupuskan agama Islam ini. Namun ketika mereka buat makar, Allah pun membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah tolong kaum muslimin dan cerai-beraikan kumpulan Ahzab tersebut dengan kedatangan seorang lelaki daripada Bani Ghatafan, iaitu satu kabilah yang join sekali dalam perang Ahzab yang bernama Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Beliau datang jumpa Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, saya sebenarnya dah masuk Islam, tapi tak ada satu pun kaum saya yang tahu akan keislaman saya. Maka berilah saya satu arahan apa yang harus saya buat." Nabi pun menjawab, "Engkau seorang diri, maka buatlah semampumu agar mereka tak tolong orang Quraisy menyerang Islam kerana peperangan itu tipu daya." Nu'aim berusaha menghasut dan cerai-beraikan hubungan Quraisy dengan semua sekutu-sekutunya, iaitu Bani Ghatafan, Bani Quraidah dan lain-lain sekutunya. Sehingga asbab pertolongan Allah dan usaha Nu'aim di antara musuh-musuh Allah tersebut sama-sama hilang kepercayaan. Seterusnya, Allah timpakan kepada mereka angin yang sangat kuat yang menghancurkan kemah-kemah mereka. Dan mulalah rasa bimbang di hati-hati mereka untuk teruskan perang Khandaq ini. Akhirnya semua musuh-musuh Allah semua tarik diri dari peperangan Khandaq tersebut. Di antara faedah dari kisah ringkas ini, untuk menolong agama Allah tak mesti menjadi seorang ustaz atau ulama dulu, tapi tolonglah agama Allah dengan kelebihan dan kemampuan yang Allah anugerahkan kepada engkau.